Okay, selamat datang ke Orbit Perak FPV. Nah, ini kita akan teruskan perjalanan FPV kita menggunakan 5-inch drone saya. Okay, ni. Okay, dan juga Google Skyzone lah. Okay, kita cuba 5-inch drone. Lama saya tak terbangkan 5-inch drone ni. Kita cuba dulu tengok sejauh mana. Show kita adakah condition 5-inch tu masih elok lah. Okey, kita pusing balik masa taman yang kosong lah. Saya sangat-sangat tak syorkan lah terbangkan drone, terutama bagi newbie. Terbangkan drone FPV di kawasan ramai orang lah, sangat-sangat bahaya, terutama 5-inch drone fully carbon ni. Kalau kena orang boleh tahan lah sakit. Sebelum kita buat, okay, go. Itu dia, berjaya di situ. Saya buat power loop. Okay, kita akan cuba lagi sekali lagi. Angin nak kembali, tapi berjaya dalam recovery drone ni. Kita pusing balik lah. Okay, kita akan cuba lagi sekali. Climb dan go. Cantik di situ. Santai. Depan ni kita akan buat kembali sekali lagi power loop lah. Okay, go. Okay, tu dia, kita terjatuh agak kuat tadi sebab ada kesilapan sikit. Saya disarm sewaktu saya nak buat power loop, tak silap. Tapi kita tengok, okay, drone ni tak ada apa-apa masalah lah. Ini kelebihan DIY drone, dia memang agak durable lah dengan carbon dia. Okay, itu saja untuk kali ni. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.